Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita nak kongsi tentang macam mana cara nak buat penutup casing. Okay, salah satunya adalah contoh macam casing ni. Ini casing 2x2. So in case kalau kata kita pakai casing ni, dan ini berada pada hujung hujung penyambung lah, maksudnya last sekali dekat dinding. So ni hujung. So takkan kita nak biarkan benda ni terbuka, betul tak? Okay, takkan kita nak biar benda ni melopong macam ni. So sebaik-baiknya kita letak penutup. So penutup ni setakat ni saya tak ada jumpa lagi yang ada jual yang penutup siap. So apa yang boleh kita buat adalah kita modify casing yang sedia ada ni jadi penutup seperti ini. Lebih kurang macam ni lah. Jadi penutup. So dia melekat lah, maksudnya semuanya ada penutup. Tak ada terbuka saja macam ni, melopong macam ni, tak elok. Okay, so macam mana nak buat benda ni Okay, sekarang ni ini casing 2x2. So tandaikan dulu paras mana yang kita nak guna casing. Okay, so paras ni so ini paras akhir. So selepas paras akhir kita akan lebihkan 2 inci. Sebab casing ni 2 inci 2x2. So kita akan lebihkan 2 inci. So tempat yang kita akan potong adalah tempat lebihan sini. Okay, ini yang kita akan potong. Okay, sekejap saya potong Okay, bila kita dah potong, dia akan jadi macam ni lah. So ini paras akhir, ini lebihan 2 inci. Okay, lepas dah macam ni, kita buatkan satu garisan pula daripada hujung sini bersambung dengan sini. Okay, garisan ni macam ni. Kita buat daripada sini ke sini, ke dua-dua belah. Okay, dari sini pun kita buat sama Okay, tujuannya apa? Sebab kita nak potong bahagian ni. Kita potong bahagian ni untuk bahagian ni kita boleh lipatkan. Okay, so bagaimana yang kita nak potong? Kita lorikkan. So bahagian ni yang kita nak buang. Ni bahagian tu kita nak buang. Kita nak potong, buang. Okay, kita potong. Okay, sekarang kita dah potong. Kita dah potong di kedua-dua belah bahagian. Okay, kita try bengkokkan kita try bendkan. Okay, dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Okay, bila kita bengkokkan, nampak dia akan jadi penutup belah depan. Okay, macam ni kita nak kemaskan lagi. So bahagian atas yang terlebih ni kita ukur. So ni kita akan tanda. Okay, ni kita akan tandakan paras ni untuk dipotong. Okay, kita dah tanda. Okay, bahagian ni yang kita kena potong dan buang. Okay, bahagian ni tak perlu. Bahagian ni potong buang. Maksudnya potong bahagian ni, sini biarkan, dan sini potong. Sekejap kita try potong Okay, dah siap potong. Macam ni lah keadaannya. Nampak? Mungkin tuan-tuan boleh buat lebih kemas daripada saya lah. Okay, lepas tu bila dah siap ni kita try jadikan dia penutup. So okay, dah akan jadi macam ni. So kita akan potong lagi bagaimana? Kalau kita tengok dari sisi macam ni, kita akan potong bahagian atas ni pula sikit untuk dia sama ngam-ngam dengan penutup. Okay, kita dah siap potong. Okay, kita try tutup Bila tutup dia akan jadi macam ni. Okay, kita try pasang dia punya penutup. Kita tengok macam mana. Okay, kita try pasang penutup. Okay, siap. Okay, dia
jadilah macam ni. Lebih kurang kalau kata tuan-tuan boleh buat lebih cantik, lebih baik lah. Kita boleh share sama-sama. Okay, lebih kurang macam ni lah. So sekurang-kurangnya dia ada penutup. Dia tak adalah dia terbuka, melopong, boleh masuk cecak apa semua, boleh masuk tikus. Okay. Okay, terbaik. Jadi kalau boleh buat semua penutup macam ni. Jadi macam kami memang buat macam ni. So dekat atas ceiling ke atau bumbung ke, casing, tulang utama kami pakai 2x2. Lepas tu tulang keluar kita pakai pipe 3 suku ataupun pipe 1 inci. Ikut kesesuaian. Okey, sampai sini saja video untuk hari ni. Kita jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Terbaik.